guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak beraya rumah Kak Nabila kat Gombak. Okay, let's go. Rumah dia agak jauh, 40 km, 45. Jom. Apa? Let's go. Apa tadi? Guys, kita dah sampai Gombak guys. Rumah Kak Nabila ni jam betul. Stres aku kat Gombak ni. Banyak traffic light guys. Okay, bye bye. Okay guys, kita dah sampai rumah Kak Nabila. So rumah dia kat Gombak, betul-betul tengah check tengah bandar guys. Jom kita beraya. Nak beraya. Tak ada orang. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Jauh betul rumah kau ni. Aduh. Man, salam. Okay, next kita menantikan kehadiran Aizat. Sana boleh balik tak atas? Tak boleh? Kena turun lah. Oh. Sekarang dia menantikan power dia tengah parking. Menantikan Dr. Aizat daripada UTM. Tiba-tiba mak kau tanya, tak ada ke calon tu Nabila? Acik dah kenalkan tapi dia tak nak. Orang jauh. Okay, kita ada daripada Teluk Parlimen Garang. Skudai. Malam ni kena balik UTM Skudai. Pagi. Selalu selepas subuh, sebelum subuh. Syed balik, Syed datang pukul 3.30. Dia datang mana? Oh, Syed datang rumah kau? Okay. Ramai raya datang rumah. Dah ada Fahana, Farah, Aizat, Belen. Tak bagi permission boleh? Tak permission. Hai. So, kita ada nugget, mi dengan pecel. Bagi address rumah terus. Kak Nabila single lagi, siapa nak apply boleh apply. Tuan rumah masih single lagi. Boleh apply. Kat sini kita makan kuih raya. Sedap kuih raya. Man. Bye bye. Okay guys, so kita dah nak balik daripada rumah Kak Nabila. Sekarang depan tu Balai Poli Gombak. Selamat, harap-harap selamat sampai dan tak jam. Amin. Okay, bye. Jumpa lagi.